datang rumah saya, tak pernah datang menghadap saya minta maaf, tak pernah. Yang datang minta maaf dekat majlis, minta maaf Imam, macam tu sekali je. Saya pun tak bunyi pun, saya pandang je muka dia, tak ada bunyi pun. Semalam saya tulis, bukan bermaksud saya kata dia tak pernah minta maaf ke apa. Saya tulis sebab orang tanya kat saya, kenapa saya tak minta maaf kat Umi Syah? Kenapa saya pula nak kena minta maaf? Apa dia? Saya rasa berpihak apa tu? Alah, laju sangat macam nak baca lah netizen pun. Kat FB saya nak tanya kalau pakai Oi, macam mana saya nak baca ni? Nampak dia kan hari tu pergi to Cameron. Tak ada, saya tak bersembang pun. Maknanya benda tu berlaku bila beramai-ramai, kita tak boleh, tak ada orang kata tak ada peluang untuk bersembang, tak ada. Jumpa ramai-ramai dengan datang jumpa menghadap saya bercerita lain. Tak payahlah kau nak update kata kau dah minta maaf kau ni Aslam. Kalau aku jumpa, aku kalau apa dia? Aslam ni lah. Mejak nak tengok. Mejak. Sekejap saya nak tengok apa Aslam update kejap terima kasih tau yang masuk sini sembang-sembang dengan saya. Aku dah hilang dah. Beg kuning. Beg kuning. Geram Alah, tak naik pun sil. Korang tak tulis pun. Betul lah. Alhamdulillah, syukur Allah masih beri pinjaman saya bernafas sembang. Sekarang baru saya kesempatan untuk berbahas. Saya jarang bersuara kerana saya di tempat dan kedudukan yang bersalah. Saya akui saya bersalah. Tahu pun kau salah. Tapi kau bila anak aku kena maki, kau tak tolong pun. Kau minta maaf kat dalam trip buat apa? Tak function pun. Kau nak cakap kat Aslam, tolong siapa-siapa kat sini tolong tulis dekat trip Aslam tu, tolong datang rumah saya. Aku kalau aku jumpa Aslam, lajunya komen, macam mana saya nak baca? Jadi kalau kat FB update tu apa tu? Lain macam apa tu? Hanger kat dia kak. Ni, hanger. Tak, ni sebab tudung-tudung jual semua kan. Sale, naikkan sale lah. Update, betul lah, belilah sale. Terima kasih. Macam mana saya nak baca? Saya tak boleh baca. Korang tulis Pak Aslam buat video kat mana? Dia tak buat video, dia tulis. Konon-konon dia minta maaf secara terbuka dekat tweet. Tak payah. Cakap kat dia, tolong siapa-siapa tolong balas dekat tweet tu. Cakap kat dia, saya suruh datang menghadap saya dekat rumah. Sampai ke hari ni, benda tak pernah selesai. Saya tak pernah berpeluang untuk bercakap dengan dia. Kalau nak tulis, nak bagi tahu semua orang sangat lah. Betul, dan beli. Saya gelak-gelak juga, tapi benda ni tak kelakar sebenarnya. Saya jaga anak saya daripada kecil tau. Saya jaga anak saya. Tak boleh nak cerita banyak-banyak lah. Saya jaga anak saya kecil, bagi makan, bagi minum, bagi pelajaran, bagi anak saya sihat, bagi cantik, bagi dah besar. Tiba-tiba dia ambil macam tu saja. Dia tak pernah minta maaf, betul-betul minta maaf, tak pernah. Benda tu tak berlaku. Kita baik dalam keadaan yang beramai-ramai macam tu, terpaksa saya kalau saya berkeras, saya langsung tak nak jumpa dia orang, saya hilang anak saya. Sekarang pun saya hilang anak saya dah. Saya hilang anak saya sejak dia kahwin. Sejak dia kahwin, saya macam tak ada marisa dah sebenarnya. Tapi kita orang jumpa dalam majlis saja. Awak nak saya cerita semua benda ke? Jangan nak sembang sangatlah. Dalam ramai-ramai itu saya salahkan Aslam. Dalam ramai itu saya salahkan Aslam. Tak payahlah nak buat permintaan terbuka ke apa, maaf terbuka ke, tak payah.